Hai guys, patut ke kita sebagai orang Malaysia invest dalam saham US? And kalau kita nak invest lah dalam saham US, patut ke kita invest guna bank atau patut guna app? And apakah investment paling bagus untuk kita invest kalau ni first time kita invest? Ni adalah soalan-soalan yang aku biasa dapat kalau orang tanya aku macam mana nak invest dalam saham US. And hari ni dalam video ni aku akan bongkarkan semua soalan ni and aku akan simplifykan supaya perjalanan kau untuk invest dalam saham US pun akan jadi lagi senang. And kalau ni first time kau tengok channel ni, hai, selamat datang ke channel Fah Yusof. Nama aku Fah Yusof. Aku selalu buat video finance yang senang sampai budak tadika pun boleh faham. Tapi aku tak nak kau subscribe lagi sebab aku nak kau tengok dulu video ni sampai habis. And kalau kau rasa video ni membantu kau nanti, kau boleh subscribe untuk jangka masa yang lama supaya kau pun dapat belajar banyak lagi ilmu finance. So, jom kita start dulu dengan soalan pertama tadi. Okay, patut ke kita sebagai orang Malaysia invest dalam saham US? Ada dua key points penting yang kau kena tengok dekat sini. Key point pertama yang kau kena tahu adalah apakah pasaran yang tengah dominate global market sekarang. Okay, kalau aku buka dekat sini 10 syarikat terbesar dalam dunia, kau boleh nampak company-company besar macam Nvidia, Apple, Google, Microsoft. Kalau kau tahu, 8/10 dalam senarai ini adalah syarikat daripada US yang mana ramai orang guna produk dia. Jadi, peluang untuk kau jumpa saham yang bagus bila kau invest dalam pasaran saham US sebenarnya lagi besar. Ini membawa kepada poin kedua aku dekat sini, which is saham US versus saham tempatan. And kalau kau tahu aku personally, aku tak invest sangat dalam pasaran lokal sebab aku rasa pasaran lokal kita, terutama saham-saham dekat Malaysia ni, agak flat lah. Dia macam tak ada perkembangan sangat. Okay, ni maybe test aku lah. Sebab kalau kau tengok dekat sini, aku ada satu graph KLCI which is track saham 30 terbesar dekat Malaysia. Okay, aku bagi contoh je lah kat sini. Kalau kau invest dalam KLCI ni daripada 2015 sampai sekarang 2025, 10 tahun, kau tak akan untung. In fact, kau akan rugi. Tapi alternatively, kalau kau invest dalam Dow Jones which is yang track 30 saham terbesar dekat Amerika dari 2015 ke 2025, satu tempoh yang sama juga macam kau invest dalam KSI tadi, duit kau akan close to double. Sebab tu aku cakap penting kalau kau nak invest dalam jangka masa yang lama, terutamanya kau kena cari saham yang bagus dalam pasaran saham yang bagus. Okay, sekarang aku assume kau dah tahu sama ada kau nak invest ke tak. Kita gerak pula ke soalan kedua kita, which is kalau kau nak invest dalam saham US ni, kau kena guna bank atau kau kena guna app? Okay, aku bagi jawapan yang ringkas dekat sini supaya kau tak basi masa. Kau kena guna app. Sebab apa? Sebab bila kau nak invest guna bank ni, proses dia sangat renyah. And aku sentiasa tahu yang sebab kenapa mak bapak kita tak invest dulu adalah sebab payah nak invest guna bank. Kau kena uruskan dokumen, macam kena ada payslip lah, kau kena ada bank statement, lepas tu kau kena pergi bank pula ulang alik. Okay, kau tahu benda biasa bila kau uruskan dengan bank, dia akan jadi proses yang sangat renyah. Okay, kalau kau guna app, specifically aku cakap dekat sini Mumu, kau boleh buka account simple gila. Kau literally boleh bangun dekat sofa and dalam masa 10 minit kau dah ada account untuk kau invest. Gila tak gila. Tapi bagi aku, benefit untuk kau pakai app sebenarnya adalah dekat features dia. Sebab feature-feature dekat app macam Mumu ni akan bantu kau untuk cari opportunity bila kau nak invest. Tak kira lah kau noob ke, kau pro ke pasal saham, dia akan senangkan lagi untuk kau invest. Contohnya macam feature dalam Mumu ni, which is Mumu AI. Kau literally boleh tanya apa-apa soalan pasal investment dalam bahasa Melayu dekat Mumu and dia akan bagi fakta yang paling latest, paling tepat sebab dia ambil direct daripada broker which is Mumu tu sendiri. Contohnya dekat sini aku tanya soalan pasal Tesla. Patut ke aku beli saham Tesla sekarang? Macam mana dengan performance saham tu dalam 10 tahun akan datang? Dan AI ni, dia akan terus analyse company tu punya pros and cons and bagi pendapat dia untuk kau consider sendiri. Tak perlu tanya orang lain dah. Semua data yang dia bagi lengkap macam kau tanya pro. And of course, macam kau tengok dekat sini juga, dia support bahasa Melayu. Tu baru satu feature. Another thing yang aku suka juga, bila aku invest dekat Momo ni, aku boleh guna combination Cash Plus Smart Safe dengan RSP. Okay, Cash Plus ni kau bayangkan je lah macam tabung untuk kau simpan duit. And RSP ni adalah satu sistem yang mana dia akan ambil duit daripada tabung tu setiap bulan sikit-sikit and dia invest dalam saham untuk kau secara automatik.
The best thing is pasal combo ni kau cuma perlu set up dia sekali je lepas kau register. Sebab bila kau set up tu, dia terus akan automatickan duit kau. Okay, daripada Cash Plus yang bagi kau 3 ke 4% setahun tanpa login je, and dia akan ambil guna RSP, masukkan ke dalam saham. Bergantung pada saham yang kau invest lah, and saham tu akan bagi kau return juga. So duit kau tak pernah berhenti bekerja, literally. Contohnya macam dekat sini, kau invest dalam saham Nvidia lah. Okay, $20 sebulan selama 3 tahun kau buat RSP. Berapa yang kau akan dapat? $1,500 sepanjang 3 tahun tu, ataupun 70% setahun. That is why bila saja aku mention Mumu dalam video aku sentiasa suruh kau buat combo Cash Plus dengan RSP ni, sebab dia bagi banyak return untuk kau. Lagi-lagi sekarang bila Cash Plus tengah bagi 6% kalau kau simpan dalam Cash Plus. Okay, so kalau kau nak simpan dalam Cash Plus and kalau kau baru register, aku sangat-sangat recommend untuk kau start simpan dengan RM1,000, sebab kau akan dapat reward sebanyak RM200 extra dalam bentuk cash voucher. Kalau kau deposit RM10,000, kau akan dapat RM800 saham Apple, and kalau kau deposit RM30,000, kau akan dapat RM1,200 saham Apple. Kat sini tak ada trik ke apa, Mumu just nak bagi and nak reward user baru dia. Okay, so ni bukan scam ke apa. Tapi aku ada satu lagi trik untuk kau dapat extra reward on top of that. Okay, kalau kau guna kod aku Afam1, kau akan dapat extra RM50 saham Apple kalau kau deposit RM1,000 pertama. Kalau kau deposit RM10,000 atau RM30,000, okay, RM50 ni akan jadi RM100 extra saham Apple untuk kau. Cara dia senang aja, okay. Kau just search dekat Mumu, dekat atas ni, special deposit. Lepas tu, bila kau nampak ni, kau tekan go, masukkan kod aku Afam1, pilih bank kau nak deposit dan letak amount dia, RM1,000 ke, RM10,000 ke. Lepas tu completekan deposit. Lepas kau dah settle, kau tunggu 60 hari, and then kau boleh follow step ni untuk claim reward kau. Okay, pergi dekat Mi, tekan promotion dan klik banner untuk claim reward kau. Okay, with that, akhirnya kita boleh gerak ke soalan terakhir kita, which is apakah strategi terbaik untuk invest dalam saham US kalau kau ni first time. Okay, dekat sini aku cakap berdasarkan pengalaman aku saja, sebab aku macam kau juga dululah. Okay, aku nak cari investment yang boleh bagi return paling tinggi and paling cepat sekali. Tapi aku memang silap masa awal tu, sebab aku rugi banyak gila. End up, aku pandai untuk pilih saham yang betul, which is saham yang boleh bagi return yang konsisten, yang memang dah terbukti berkesan, yang boleh spread outkan duit aku supaya tak ada sangat risiko. Obviously, saham yang aku cakap dekat sini adalah pasal ETF, specifically S&P 500. Kalau kau tengok graf S&P 500 dekat sini, kau akan nampak dia tak seagresif graf saham individu macam Microsoft atau Tesla. Okay, dia ada juga turun naik dia, tapi turun naik tu lagi lembut, lagi subtle. Okay, ni orang panggil kurang volatility, meaning kurang risiko. Bila kau nak invest long term, kau kena cari saham yang kurang risiko. Sebab apa yang lagi teruk daripada hilang duit kau adalah hilang duit yang kau dah invest untuk 30 tahun. So kalau kau nak invest dalam ETF macam S&P 500 dekat Mumu, kau boleh cari ticker simbol macam VOO atau SPY. Tapi kalau kau nak cari yang patuh syariah, kau boleh cari macam SPUS ataupun HLAL, halal. Okay, tu pun bagus juga, dan follow closely dengan S&P 500 yang tak patuh syariah tu. Tapi lah, kalau kau still nak invest dalam saham individu macam Nvidia, Tesla, Microsoft, Apple, bla bla bla, apa semua tu, tak ada masalah. Kau still boleh buat. Cumanya kau kena pandai risk management. Dan untuk risk management di Mumu, kau boleh guna satu feature ni, nama dia take profit dan stop loss. Take profit ni kau guna untuk kau securekan untung kau dalam saham tu sebelum dia jatuh, and stop loss ni dia guna untuk hentikan daripada kau rugi terlampau banyak bila saham kau jatuh mendadak. Dan untuk kau guna function ni, simple sangat sebenarnya dekat Mumu. Kau buka dekat bahagian asset, lepas tu pilih saham yang kau nak set SL dan TP. Contoh dekat sini, aku pilih saham Tesla. Tekan trade and kau akan dapat interface macam ni. Yang ni version light, so function TPSL tu macam tak ada sangat. So kau kena ubah dulu jadi pro dekat bucu atas ni. Tekan benda ni and tukar jadi pro, and then kau akan nampak interface kau berubah jadi macam ni. Lepas tu, make sure juga dekat sini kau tukar session ke regular trading hours. Order type pula kau ubah ke one cancels dia ada macam dekat sini. Yang paling penting sekali kau nak buat dekat sini adalah ubah
time in force. Awal-awal dia set day, so kau kena ubah dia jadi GTC atau Good T Cancel. Bila kau ubah ni, TPSL kau akan tahan untuk 90 hari. Kalau kau tak tukar, dia akan tahan 1 hari saja. So make sure jangan lupa tukar benda ni. Okay? Now, barulah kau boleh letak TP dengan SL kau. Untuk TP saham Tesla aku ni, aku biasanya akan letak 20% profit. So sebab harga dia sekarang $448 per unit, 20% profit, mini harga aku ambil untung adalah $537. Untuk SL pula, aku biasa selesa dengan loss maximum 10% macam tu. So harga dia aku kena letak 10% lagi rendah dari sekarang, about $402. Lepas tu aku check balik, aku double confirm, and kalau aku puas hati, aku boleh tekan submit. Once aku dah letak TP dengan SL ni, aku just boleh biarkan macam tu je, move on dengan hidup aku, buat apa yang aku nak buat. Sebab aku tahu once dia hit mana-mana marker, aku tak akan panik sebab aku dah ada benteng pertahanan. Itulah pentingnya risk management bila kau nak beli saham. Kau nak beli saham apa, terpulang dekat kau. Tapi kalau kau tak tahu nak beli saham apa, dekat dalam Mumu ni sebenarnya ada satu lagi feature yang kau boleh guna, iaitu investment team. Dekat homepage bahagian market, kau scroll ke bawah dan cari investment team. Kau tekan dekat situ and dia akan bagi beberapa teams untuk kau pilih. Dia dah kategorikan saham-saham ni ikut tema tertentu yang kau minat. Contoh, kau minat saham tech yang tengah meletup sekarang, kau boleh tekan Star Tech Companies. Dalam ni ada saham yang tengah hot lah, macam Tesla, Nvidia, Apple. Tapi kalau kau tak minat syarikat ni semua, kau nak cari tempat yang selamat sikit sebab dunia tengah bergolak sekarang kan, kau pilihlah team Safe Haven Asset. Ni semua aset bagus untuk kau invest masa dunia tengah tak menentu. Ada banyak lagi teams yang kau boleh explore and pilih sebenarnya. Tak silap aku ada beratus-ratus juga dalam ni. Kau just scroll aja dekat bawah, ada yang menarik macam Warren Buffett apa semua tu, kau boleh check it out sendiri. Okay, aku rasa tu je lah sebenarnya the basic untuk kau invest dalam saham US. Kalau kau orang Malaysia, tak ada masalah untuk kau invest sebab sekarang dah ada app yang bagus untuk kau invest. Dah senang untuk kau guna macam Mumu. So simple dimple, kau boleh check it out video aku. Banyak aku dah explain pasal Mumu. Contohnya macam mana nak beli saham dengan mudah. Okay, sama ada saham dividen atau saham grow, kau boleh check it out video dekat sini. Kalau kau nak tengok banyak lagi saham Mumu, ada dalam channel aku, boleh check it out juga. Okay, so kalau kau suka video ni, sila thumbs up. Dan kalau kau consider untuk subscribe, sila subscribe sebab kita sikit lagi nak capai 100k subscriber. Kalau kita capai 100k subscriber, aku rasa aku boleh joget ikut kat sini. So please like and please subscribe juga. Okay, thank you for watching and I'll see you in the next video, or maybe this video kalau kau tekan. Alright, jumpa dekat sana.